Tasawuf maknanya tasawuf tazkiyah. Tasawuf sendiri itu alim ulama apa ni bahasa tasawwafa ya tasawwafu tasawuf. Tasawuf ni kalau kira dari segi bahasa ambil daripada mana? Kerangka bahasa dia tu orang panggil maddah mustaq minin. Ambil mana bahasa? Setengah orang kata minas suf. Suf sad waw fa safa. Suf makna bulu. Tasawwafa makna orang selalu suka pakai kain bulu. Kerana kain bulu ni kain yang paling murah. Butinya apa nama ni, bulu kambing, bulu biri apa semua sekali. Balik rumah tenung jadi gunakan apa tenung jadi kain paling murah. Jadi orang tasawuf ni orang yang tak suka bermewah-mewah, orang yang tak suka menunjuk-nunjuk, orang tak suka menggunakan nikmat Allah ni untuk diri sendiri, bukan dia guna harta dia untuk dia dan untuk ramai. Maka terpaksa dia guna pakaian yang murah, makanan yang murah, pakaian dia murah. Maka orang dia sebut tasawuf mutasawwif, orang yang menggunakan kain bulu, kerana kain bulu ni kira yang paling murah harga banding dengan kain benar cotton. Kain benar ni mahal sikit, kerana pada tanam, kerana pada apa tenung dia tu lambat sikit. So yang keduanya disebut bukan daripada tasawuf, bukan daripada as-suf, ambil daripada as-safa. Bahasa Arab ada perkataan as-safa. Safa maknanya safun. Safun, safa maknanya bersih. Kerana orang tasawuf ni kerja dia nak membersihkan diri. Kain baju bersih, hati perut bersih, tutur kata bersih, suap beli, jual beli, makan minum apa ni, meniaga bersih. Bersih maknanya bersih dalam. Luar ni tak nanti orang tasawuf, orang kafir pakaian bersih, makanan yang bersih. Tapi orang Islam ni bukan sekat makan minum dia bersih, kain baju bersih, tapi hati perut bersih. Ya, kita orang Melayu pun selalu guna kata hati perut dia tu cemar, hati perut dia tu kotor, hati perut dia ni bersih. Bersih maknanya pucuk bersih ni apa namanya? Ingat pada syurga neraka.